Seorang gadis yang sedang menonton perlawanan hoki terkejut apabila melihat salah seorang pengurus pasukan, Nadia Popovic, seorang pelajar perubatan, menyedari bahawa terdapat satu tahi lalat mencurigakan di leher lelaki itu. Dia tahu bahawa tahi lalat yang berwarna tidak sekata, timbul dan berbentuk tidak teratur seringkali menjadi petanda kanser kulit. Namun, dia takut untuk memberitahu lelaki itu kerana risau tersilap. Setelah berfikir sejenak, Nadia akhirnya memutuskan untuk memberitahunya sekadar untuk berjaga-jaga. Jadi, sebaik sahaja perlawanan tamat, dia menunjukkan nota pada telefonnya yang tertulis, tahi lalat di belakang leher anda mungkin berbahaya. Sila berjumpa doktor. Namun yang mengejutkan, pengurus itu langsung tidak berkata apa-apa dan hanya berlalu pergi. Nadia mula menyesal menganggap tindakannya tidak sopan. Tapi tanpa disangka, beberapa bulan kemudian Nadia tiba-tiba dihubungi oleh lelaki itu. Rupa-rupanya Brian Hamilton telah mendapatkan pemeriksaan doktor dan disahkan bahawa tahi lalat itu memang kanser. Malah doktornya berkata bahawa jika dia tidak menemui tahi lalat itu lebih awal, dia mungkin sudah meninggal dunia. Sebagai tanda penghargaan kerana telah menyelamatkan nyawanya, Nadia kemudian dianugerahkan sebanyak $10,000. Anda rasa hebat tak tindakan Nadia? Tolong komen sikit.